Miriam Adelson lahir di Tel Aviv pada tahun 1945, kemudian berkahwin dengan jutawan kasino Sheldon Adelson pada tahun 1991. Selepas kematian suami dia, Adelson, pada 2021, dia mewarisi pegangan utama dalam Las Vegas Sands Corporation, syarikat kasino terbesar di dunia dengan operasi di Macau dan Singapura, sekaligus melonjakkan kekayaan dia lebih daripada 30 bilion US dollar. Melalui rekod rasmi Federal Election Commission, dari tahun 2016 hingga 2024, Miriam Adelson telah berbelanja 600 juta untuk kempen Republican. Lepas suami dia Sheldon mati, Miriam take over dan dia all in. 2024 saja, pada pilihan raya US 2024 itu, dia derma 95 juta US dollar untuk kempen Donald Trump sahaja, tak termasuk politician lain. Agenda dia satu je, untuk beli pengaruh terhadap Presiden Donald Trump. Elon Musk derma 75 juta untuk kempen Donald Trump, jadi headline. Tapi Miriam 95 juta, media senyap sahaja.